Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Jazrizal Syafiq bin Jazmi. Pada video kali ini, kumpulan kami iaitu Jivan Sri, Mina Kumari Sakuntala, Brunta, Nazrin Jazmin dan juga Wafi Nazwan Shah akan membentangkan sebuah tajuk iaitu ketagihan media sosial dan hubungan manusia dari perspektif falsafah. Pengenalan terhadap tajuk kami adalah media sosial telah mengubah cara hidup komunikasi dan hubungan manusia. Media sosial memberi kebaikan sebagai contoh jaringan global yang pantas, tetapi ia juga memberikan keburukan terhadap manusia. Fokus kajian pada tajuk ini adalah ketagihan media sosial sebagai masalah sebenar yang mengganggu aspek psikologi, sosial dan juga etika. Tujuan pada kali ini meneliti isu ini melalui perspektif falsafah untuk pemahaman lebih mendalam tentang kesejahteraan manusia dan etika penglibatan digital. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian kami. Golongan muda di Malaysia kini menghabiskan purata kira-kira 8 jam sehari dekat platform media sosial berdasarkan laporan pada tahun 2023 oleh Malaysia Communication and Multimedia MCMC. Hal ini telah menimbulkan kebimbangan terhadap isu ketagihan media sosial, kemerosotan hubungan antara kehidupan sebenar serta kecenderungan mengutamakan interaksi atas talian berbanding secara bersemuka yang akan mengakibatkan kekurangan social skill di antara anak-anak muda. Dalam konteks ini, pendekatan falsafah amat penting kerana ia tidak hanya melihat psikologi dari sudut psikologi dan sosiologi semata-mata. Sebaliknya, falsafah membolehkan kita meneliti persoalan yang lebih mendalam seperti keaslian diri, makna hubungan sebenar serta tanggungjawab etika manusia dalam penggunaan teknologi pada era digital masa kini. Oleh itu, latar belakang kajian ini memberikan asas kepada perbincangan kami tentang bagaimana ketagihan media sosial mempengaruhi hubungan manusia dari perspektif falsafah. Bagi isi perbincangan yang pertama iaitu identiti dan keaslian diri berdasarkan perspektif eksistensialisme dan fenomenologi. Dalam konteks ini, media sosial boleh dilihat sebagai satu teater diri di mana individu mempamerkan identiti mereka untuk mendapatkan pengesahan daripada orang lain. Kita memilih apa yang mahu ditunjuk supaya diterima dan dipandang positif oleh masyarakat. Seterusnya, ketagihan media sosial boleh timbul dari keinginan untuk mengisi kekosongan eksistensial atau perasaan meles dalam diri. Individu mencari pengiktirafan digital seperti like, komen dan jumlah pengikut untuk rasa dihargai dan bermakna. Namun, apabila nilai diri mula diukur berdasarkan perkara-perkara tersebut, keaslian diri akan semakin terhakis. Seseorang mungkin mula menyesuaikan diri mengikut kehendak orang lain dan bukan lagi berdasarkan identiti sebenar mereka. Maka, media sosial bukan sahaja mempengaruhi tingkah laku tetapi juga cara kita melihat dan membentuk diri sendiri. Kemerosotan hubungan manusia, fenomenologi hubungan. Interaksi digital menggantikan kehadiran fizikal dan kedalaman emosi dalam hubungan bersemuka. Kita sekarang lebih kerap jumpa kawan melalui skrin, chat, komen, like berbanding jumpa secara fizikal. Akibatnya, hubungan menjadi kurang emosi dan kurang bermakna kerana kita kehilangan saat-saat bersemuka yang lebih mendalam. Hubungan menjadi lebih cetek berasaskan imej dan berorientasikan utilasi. Apa yang boleh diperolehi? Ramai orang kini menjalinkan hubungan berdasarkan imej, nampak glamour, perfect atau apa yang mereka boleh dapat utility seperti populariti, jaringan kenalan atau keuntungan, bersahabatan sejati yang tulus mulai terakis. Pengurungan empati dan kemahiran komunikasi non-verbal dalam kehidupan sebenar
kerana terlalu banyak berkomunikasi secara dalam talian guna teks atau emoji je, kita semakin kurang rasa simpati, empati pada orang lain. Kita juga hilang kemahiran membaca bahasa badan, air muka atau nada suara orang apabila berhadap secara berlangsung. Kerangka etika digital, etika keutamaan dan tanggungjawab. Yang pertama, pengguna perlu sedar dan mengambil alih kawalan terhadap pengguna digital, bukan dikawal oleh algoritma. Maksudnya, kita sebagai pengguna harus sedar dan mengawal cara kita menggunakan gadget dan internet. Jangan biar algoritma menentukan sepenuh apa yang kita buat. Contoh, tonton atau baca. Kita kena jadi bos kepada teknologi, bukan hamba kepada skrin. Yang kedua, platform dan reka bentuk teknologi harus mengutamakan kesejahteraan pengguna, bukan sekadar mengekalkan perhatian. Maksudnya, aplikasi dan laman web, platform digital sepatutnya direka untuk kebaikan kita, bukan semata-mata untuk buat kita leka berjam-jam lamanya. Matlamat mereka bukan sekadar nak tahan perhatian kita lama-lama, tetapi untuk pastikan kita menggunakan teknologi dengan selamat. Yang ketiga, akses dan perlindungan data yang adil, mengelakkan eksploitasi terhadap pengguna rentan seperti golongan muda. Contohnya, data peribadi kita mesti dilindungi dengan adil. Pihak tertentu tidak boleh mengambil kesempatan ke atas golongan yang muda, terpengaruh seperti kanak-kanak, remaja. Eksploitasi data untuk tujuan untuk semata-mata adalah tidak membenarkan. Yang keempat, tanggungjawab bukan hanya pada individu, tetapi juga teknologi, syarikat platform dan pembuat dasar. Maksudnya, isu etika digital ini bukan salah pengguna seorang. Mereka aplikasi, syarikat platform digital macam contohnya Meta, Google, TikTok dan juga kerajaan pembuat dasar. Semua kena pikul tanggungjawab sama-sama untuk cipta persekitaran digital yang lebih baik dan beretika. Kesimpulannya, kajian ini mengkaji impak ketagihan media sosial terhadap interaksi dan komunikasi manusia dari perspektif falsafah. Selain itu, media sosial ini bukan sekadar alat komunikasi sahaja, tetapi adalah ruang pembentukan identiti dan juga makna diri. Tetapi apabila nilai diri diukur melalui pengintarafan digital, kualiti dan juga keaslian, hubungan manusia ini boleh terjejas. Oleh itu, penggunaan media sosial ini memerlukan kesedaran diri serta tanggungjawab bersama antara individu, platform dan pembuat dasar bagi memastikan teknologi menyumbang kepada kesejahteraan dan bukannya sebaliknya. Terima kasih. Kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif melalui pengedaran soalan selidik kepada responden bagi kami mendapatkan data. Dengan data yang diperolehi, ia dianalisis secara statistik untuk mengenal pasti pola, hubungan dan tahap pengaruh kebergantungan digital terhadap hubungan antara peribadi, keaslian diri dan juga tanggungjawab moral. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Muzairah Hana serta rakan-rakan setugas dalam melakukan kerja khusus serta tunjuk ajar semua dan kerjasama. Penghargaan juga kepada semua sumber-sumber rujukan yang telah menyumbang kepada kefahaman analisis terhadap isu ini, dan terima kasih serta perhatian dan kesudian mendengar.